Mana lagi bagus, penapis air dengan tangki ataupun tanpa tangki? Actually, kedua-dua jenis penapis air ni ada kelebihan dan kekurangan dia tau. Jom saya explain. First kali untuk penapis air yang ada tangki, dia punya kelebihan adalah korang ada bekalan air simpan kat dalam tangki tu. So contoh kalau rumah korang tak ada air, korang still boleh minum. Untuk kekurangan dia pula, ada potensi pembiakan bakteria kat dalam tangki tu. Jadi tangki penapis air tu perlu diservis secara berjadual untuk elak air dalam tangki tu tercemar. Untuk penapis air yang tak ada tangki ataupun tankless ni pula, kelebihan dia adalah kebiasaannya saiz dia akan lagi slim dan minimal. So sesuai untuk pengguna yang ada ruang dapur yang terhad. Untuk kekurangan dia pula, kalau contoh bekalan air kat rumah korang terputus, korang dah tak dapat nak guna penapis air untuk minum. Jadi kalau kawasan rumah korang ni selalu ada gangguan bekalan air, tak berapa sesuai kalau nak pasang penapis air yang jenis tankless ni. Macam dekat Kowe, kedua-dua jenis penapis air ni kita ada tau, yang ada tangki dan yang tak ada tangki. And korang jangan risau kalau pilih penapis air yang ada tangki, sebab tangki penapis air Kowe ni dilengkapi dengan antibacterial filter ataupun lampu UV yang berfungsi untuk menghalang pembiakan bakteria dekat dalam tangki. And Kowe juga akan provide servis secara berjadual untuk pastikan air yang korang minum tu sentiasa bersih dan selamat. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jemput tekan button like dan repost supaya lagi ramai dapat info pasal ni.